Okey, ni dia. Depan saya ni adalah Epson L3210 . Kat sini saya nak bagi tahu korang macam mana korang nak refill ink dia. Korang buka kat sini sebab kadang-kadang benda-benda basic ni pun ramai yang masih takut. Takut-takut nak buat. Sebenarnya paling simple Okey ni, magenta. Contoh, magenta korang tengok je saja. Kat mana magenta ni dia. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Dan satu lagi korang boleh lihat kat sini dulu. Nampak? Dia punya error ni. Error pula. Arrow dia kat mana? Kat sini. Korang top up saja sampai atas ni. Jangan risau. Jangan takut. Okey, ni dia Saya buka. Saya buka dulu. Ni dia. Kita buka. Yang penting korang jangan risau. Kalau risau memang tak menjadi. Ni dia. Korang nampak tak dia punya depan ni, kepala botol ni. Kepala botol ni, korang nampak rupa dia macam ni. Korang masuk je. Nampak? Kalau korang pusing, dia tak akan tumpah pun. Nampak tu? Sebab dia dah ada macam mana nak kata dia macam auto lah. Bila korang tekan saja baru terbuka dia punya tu. Okay ni. Saya pun tekan. Tengok je saja sini. Nampak dia top up, dia naik. Betul? Lepas tu tarik je lah. Okay. Saya nak sampai situ je lah. Okay, tarik. Kan? Yang penting saya cakap apa? Jangan takut. Yang ni dia adalah magenta. Dan seterusnya. Korang isi saja benda yang sama. Okey lah. Kalau apa-apa pun saya ada sediakan link Link kat bawah. Korang tekanlah. Dapat harga murah. Memang korang punya luck. Okey lah. Ciao. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.